Hai korang, hari ini kita mau buat biskut susu. Oke, jom start membuat. Pelanta dia ni 500 gram. Lepas tu letaklah gula yang dah di blend halus 1 cawan. Ni esen vanila. Kita letaklah dalam satu sudu makan tu. Lepas tu letak susu tepung 1 cawan macam ni. Oke. Sekarang kita letaklah minyak sapi dalam satu tin. Ikut korang lah ya, nak letak banyak pun boleh, letak sikit pun boleh. Okey, sekarang kita ayak tepung. Cik nak guna ni tepung dia 1 kilo. Kita ayaklah dia sampai habis. Lepas tu tepung ubi ni cik nak letak dalam 200 gram macam tu. Okey, kita sebatikanlah dia sampai dough dia tu jadi cantik. Okey, macam ni lah dough dia. Kita kena guna tangan jugalah. Okey, jodoh dough dia pun dah cantik. Macam ni lah kejadiannya. Nampak kan? Ni cik nak guna acuan macam ni, bulat-bulat. Kita tekan-tekan dia, senang je. Cik nak tak ada tempat ni, tempat buat dia tu kan tak ada, jadi guna baskom je lah kan, boleh juga kan, jadi juga banyak. Tengok tu. Okey, inilah hasilnya. Kita panggang dia dalam suhu 150 dalam 20 minit. Ikut ebon masing-masing lah kan. Kadang tu kita punya suhu panas tu kan tak sama. Okey, sekarang dah masak kita punya biskut. Kita ayaklah gula icing tu. Lepas tu kita campur dengan susu tepung. Sekarang masa mencelup. Kita mencelup ni dia macam suam-suam, tak panas lah, dia suam-suam kuku macam tu. Sebab kalau dah dingin ataupun sejuk, susu dan gula tu tak melekat. Okey, ini hasilnya. Ni dah malam ni baru teringat nak tunjuk. Okey, ini hasilnya. Kita tengok bahagian dalam dia. Nampak kan? Okey korang, sampai sini je. Bye-bye.